Di pentas muzik Malaysia, nama Ramlah Ram bukan sekadar dikenali, ia diangkat sebagai legenda. Digelar Ratu Pop era 1980-an dan 1990-an, beliau memikat jutaan peminat dengan suara tinggi yang penuh tenaga serta persembahan yang memukau jiwa. Setiap lagu yang dibawakan seakan mempunyai roh tersendiri, menyentuh emosi sesiapa yang mendengar. Namun, di sebalik gemerlap populariti itu, tersimpan kisah yang selama ini tidak pernah didedahkan. Kini, pada usia 69 tahun, Ramlah Ram akhirnya membuka rahsia yang mengejutkan ramai. Apakah kebenaran yang disembunyikan selama ini? Ikuti perjalanan ini hingga ke penghujung. Pengakuan itu tidak datang dalam suasana yang gilang gemilang, seperti konsert besar, tetapi dalam satu detik yang tenang, penuh emosi, seolah-olah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Dengan suara yang masih lembut namun tegas, Ramlah Ram memandang ke arah hadirin dan berkata, "Perlahan, selama ini saya diam, tapi hari ini saya rasa sudah tiba masanya untuk semua tahu siapa insan yang selalu ada di sisi saya." Suasana menjadi sunyi seketika. Para peminat, wartawan, malah rakan-rakan industri yang hadir seakan tidak percaya dengan apa yang bakal didedahkan. Nama yang disebut seterusnya bukanlah seorang tokoh terkenal, bukan juga figura dari dunia hiburan yang sering menjadi spekulasi umum. Dia adalah Muhammad Aiman bin Zulkifli, berusia 28 tahun. Seperti gelombang yang tiba-tiba memecah ketenangan, reaksi mula muncul di wajah-wajah yang hadir. Ada yang terkejut, ada yang terpaku, dan tidak kurang juga yang cuba memahami kenyataan tersebut. Perbezaan usia yang begitu ketara segera menjadi perbualan hangat, namun bagi Ramlah Ram, detik itu bukan tentang penilaian orang lain, ia tentang kejujuran yang akhirnya diberanikan. Beliau menarik nafas panjang sebelum meneruskan bicara. Diceritakan bagaimana perkenalan mereka bermula secara tidak sengaja, bukan dalam dunia glamour, tetapi dalam suasana yang sangat sederhana. Muhammad Aiman, menurutnya, bukan sekadar seorang teman biasa. Dia hadir di saat Ramlah berada dalam fasa kehidupan yang sunyi, ketika gemerlap pentas tidak lagi mampu mengisi ruang kosong di hati. Aiman tidak melihat saya sebagai Ratu Pop. Dia lihat saya sebagai seorang wanita biasa, ujarnya dengan mata yang mula berkaca. Kata-kata itu membawa penonton menyelami sisi lain kehidupan seorang legenda, sisi yang jarang dipertontonkan kepada umum. Selama ini, ramai hanya mengenali Ramlah Ram sebagai penyanyi hebat dengan vokal luar biasa, tetapi tidak ramai yang benar-benar memahami kesunyian di sebalik kejayaan tersebut. Hubungan mereka, seperti yang dijelaskan, tidak dibina dalam sehari. Ia berkembang perlahan-lahan, penuh dengan perbualan panjang, sokongan emosi, dan kepercayaan yang semakin kuat dari masa ke masa. Ramlah juga mengakui bahawa pada awalnya, beliau sendiri ragu-ragu bukan kerana perasaan itu tidak wujud, tetapi kerana takut terhadap pandangan masyarakat. Umur itu yang paling saya fikirkan. Apa orang akan kata? Apa peminat akan terima? Katanya sambil tersenyum pahit. Namun Muhammad Aiman, menurutnya, sentiasa tenang. Dia tidak pernah memaksa, tidak pernah tergesa-gesa. Sebaliknya, dia memilih untuk terus berada di sisi Ramlah, membuktikan bahawa kehadirannya bukan sekadar sementara. Dari situlah, keyakinan mula tumbuh dalam diri Ramlah bahawa hubungan ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan selamanya. Apa yang lebih menyentuh, Ramlah turut berkongsi bagaimana Aiman sering menjadi sumber kekuatannya. Di saat beliau berdepan tekanan, di saat kesihatan menjadi cabaran, Aiman adalah orang pertama yang akan hadir tanpa diminta. Bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan tindakan kecil yang penuh makna. Ada masa saya rasa lemah, tapi dia selalu ada. Dia pegang tangan saya dan kata, "Kak Ramlah kuat." Panggilan itu, Kak Ramlah, menjadi simbol hubungan mereka yang unik. Sesuatu yang mungkin sukar difahami oleh orang luar. Tetapi,
sangat bermakna bagi mereka berdua. Ia bukan sekadar gelaran, tetapi cerminan rasa hormat dan kasih yang tulus. Namun, di sebalik semua keindahan itu, Ramlah tidak menafikan bahawa perjalanan mereka juga penuh dengan cabaran, kritikan, bisikan dan pandangan skeptikal bukan sesuatu yang asing. Malah, ada ketika beliau hampir memilih untuk terus berdiam diri demi mengelakkan kontroversi. Tetapi akhirnya, beliau membuat keputusan yang berani untuk jujur bukan hanya kepada dunia, tetapi kepada dirinya sendiri. Saya tidak mahu hidup dalam bayang-bayang lagi, katanya tegas. Kata-kata itu bergema dalam ruang yang sunyi, membawa penonton lebih dalam ke dalam kisah yang selama ini tersembunyi. Dan ketika semua mata masih tertumpu kepadanya, Ramlah Ram terus membuka satu demi satu lapisan cerita yang belum pernah didedahkan sebelum ini. Namun begitu, di sebalik segala pencapaian seni yang masih terus berkembang, tahun 2024 dan 2025 juga memperlihatkan sisi kematangan emosi Ramlah Ram yang semakin mendalam. Selepas pelancaran single Hati, ramai peminat mula menyedari perubahan dalam cara beliau menyampaikan muzik. Lebih tenang, lebih jujur dan syarat dengan perasaan yang lahir daripada pengalaman hidup yang sebenar. Lagu tersebut bukan sekadar karya baharu, tetapi seolah-olah menjadi cerminan perjalanan hatinya yang telah melalui pelbagai fasa suka dan duka. Dalam beberapa sesi temu bual, Ramlah tidak lagi terlalu fokus kepada kejayaan komersial semata-mata. Sebaliknya, beliau lebih menitik beratkan makna di sebalik setiap karya yang dihasilkan. Baginya, muzik kini adalah medium untuk berkongsi cerita, menyembuhkan luka dan menghubungkan jiwa antara dirinya dan para pendengar. Pendekatan ini jelas diterjemahkan dalam persembahan pentasnya, terutamanya dalam konsert SAVA&G Ramlah Ram, A Musical Evolution, yang berlangsung dengan penuh emosi dan keikhlasan. Di atas pentas, beliau bukan hanya menyanyi, tetapi bercerita. Setiap lagu disampaikan bersama kisah di sebaliknya tentang perjuangan, kehilangan dan harapan. Penonton bukan sekadar menikmati hiburan, tetapi turut merasai perjalanan hidup seorang wanita yang telah mengabdikan hampir seluruh hidupnya kepada seni. Dalam dunia digital pula, kehadiran Ramlah di media sosial semakin dihargai. Cara beliau berinteraksi dengan peminat dilihat sangat tulus dan tidak dibuat-buat. Beliau sering berkongsi detik harian, kata-kata motivasi serta penghargaan kepada mereka yang sentiasa menyokongnya. Prinsipnya untuk tidak menghasilkan kandungan sensasi atau murahan menjadikan beliau lebih dihormati, khususnya dalam era di mana ramai selebriti sanggup melakukan apa sahaja demi perhatian. Sokongan daripada peminat juga semakin luar biasa. Projek video muzik Hati menjadi bukti nyata apabila para peminat sendiri tampil membantu dari segi kewangan dan tenaga. Ada yang terlibat dalam produksi, ada juga yang menyumbang idea kreatif. Hubungan ini bukan lagi sekadar artis dan peminat, tetapi sudah seperti sebuah keluarga besar yang saling menyokong antara satu sama lain. Namun, di sebalik semua kegembiraan itu, kehilangan ibunya pada Disember 2025 meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Ramlah pernah berkongsi bahawa ibunya adalah insan yang paling memahami dirinya tempat dia kembali setiap kali berdepan kesulitan. Kehilangan tersebut membuatkan beliau seakan kehilangan separuh daripada kekuatannya. Walaupun begitu, beliau memilih untuk tidak tenggelam dalam kesedihan terlalu lama. Sebaliknya, beliau menjadikan kenangan bersama ibunya sebagai sumber kekuatan untuk terus melangkah. Dalam beberapa penampilan selepas itu, jelas terlihat bagaimana emosi tersebut mempengaruhi cara beliau menyanyi, lebih menyentuh, lebih jujur dan lebih dekat di hati pendengar. Dalam soal kehidupan pribadi, Ramlah kekal dengan pendiriannya untuk hidup sendiri, tanpa tekanan mencari pasangan baharu. Baginya,
kebahagiaan tidak semestinya datang daripada hubungan romantis. Beliau lebih selesa menikmati kehidupan dengan cara yang sederhana, dikelilingi oleh keluarga, sahabat dan peminat yang sentiasa setia. Pendekatan ini menjadikan beliau sebagai contoh kepada ramai wanita seusianya bahawa kehidupan selepas 60 tahun masih boleh penuh makna, produktif dan bahagia tanpa perlu bergantung kepada norma sosial yang sering menekan. Di tengah segala kisah kehidupan yang penuh warna ini, kita juga diingatkan bahawa setiap manusia berhak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Perjalanan cinta, persahabatan dan dukungan yang tulus seringkali datang dari arah yang tidak kita duga. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melihat setiap kisah dengan hati yang terbuka, penuh empati dan tanpa prasangka. Setiap pasangan yang memilih untuk berjalan bersama pasti telah melewati banyak ujian, keraguan dan pengorbanan sebelum akhirnya menemukan keberanian untuk tetap saling menggenggam. Semoga kita semua dapat memberikan doa dan dukungan yang tulus agar mereka terus kuat menghadapi masa depan, dipenuhi dengan cinta, kedamaian dan kebahagiaan yang berkepanjangan. Kehangatan dari masyarakat dan para penggemar tentu menjadi energi positif yang sangat berarti bagi mereka dalam menjalani hari-hari ke depan. Jika anda juga tersentuh dengan kisah ini, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan anda. Tuliskan pesan baik dan doa terbaik anda di kolom komentar agar pasangan ini merasakan betapa banyak orang yang peduli dan mendoakan kebahagiaan mereka. Kebaikan kecil dari kita semua dapat menjadi kekuatan besar bagi orang lain. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share serta subscribe ke kanal ini agar lebih banyak orang dapat mendengar kisah-kisah inspiratif seperti ini. Dukungan anda sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan membawa pesan positif kepada lebih banyak orang di seluruh dunia.